semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tak kita terfikir zaman sekarang ni semua benda serba digital? Telefon pintar, aplikasi, internet, semuanya hanya di hujung jari. Tapi sejauh mana generasi kita betul-betul fasa digital? Dan macam mana kemahiran digital ni boleh bantu kita dalam pendidikan? Jom kita tengok sama-sama. Mana lah yang aku nak cari ni? Dah ada esok nak exam sejarah, tak sempat jumpa lagi. Penatnya. Cuba cari dekat internet lah. Sekarang kita cari dekat alam maya. Platform seperti YouTube, Google Scholar dan e-learning memperluas kaedah pembelajaran. Dah jumpa. Senang je. Aduh, macam mana nak buat soalan ni Cikgu ajar tadi tapi aku tak apa-apa faham lah. Tanya siapa Koyum lah. Kesan positif media sosial. Yang pertama, sumber ilmu pengetahuan, di mana media sosial membolehkan murid mengakses pelbagai maklumat dan bahan pembelajaran dengan mudah. Yang kedua, memupuk kreativiti. Murid boleh berkongsi hasil karya seperti video penulisan dan grafik yang menggalakkan pemikiran kreatif. Aplikasi seperti Kahoot, Quizlet dan Google Classroom menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Kemahiran menggunakan teknologi ini membantu pelajar memahami pelajaran dengan lebih baik. Guru juga dapat menyesuaikan pengajaran mengikut keperluan pelajar. Kita nak tulis apa ni? Kita ambil yang ni lah. Berkaitan dengan negara anggota. Oh, okey. Sempat ke siap ni Rafiq? Sempat je. Salah tulis pula. Aduh, nak padam susah guna pemaka ni. Pakai komputer lah. Lah, ada cara terkini, kenapa pakai cara lama? Betul. Kan mudah macam ni. Banyak aplikasi boleh guna. Macam Canva, PowerPoint, kerja pun jadi lebih menarik. Cepat siap lah tu. Bolehlah kita hasilkan pembentangan yang sangat menarik. Pelajar yang celik digital cenderung menghasilkan kandungan seperti video pembelajaran, blog atau projek multimedia. Generasi digital lebih mudah menyesuaikan diri dengan pembelajaran kendiri dan berterusan. Kursus dalam talian terbuka, MOOC seperti Coursera dan EDX menjadikan pendidikan tidak terhad kepada bilik darjah. Atuk buat apa tu? Ni, dengan kuliah online. Amboi, dah tua-tua pun masih belajar online Elek, ingat kamu je boleh belajar. Atuk pun boleh. Ilmu ni bukan untuk orang muda je cu. Nabi pun pesan, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Dengan perkembangan teknologi digital ni, semua lapisan umur boleh akses. Tak kira muda atau tua. Dah, 5 minit saja. Yelah. Habis nak pergi kedai dengan siapa ni? Nampak tak kawan-kawan? Bila kita kuasai kemahiran digital, kita sebenarnya sedang membuka pintu kepada masa depan yang lebih cerah. Jom jadi generasi fasa digital yang bukan sekadar guna teknologi digital, tapi manfaatkan untuk kegemilangan pendidikan. Sebab kitalah harapan masa depan. Sekian, terima kasih.